Pada hari kejadian, iaitu sekitar jam 5.30 petang, semasa mangsa yang berusia 9 tahun sedang berehat setelah bermain badminton bersama kakaknya dan rakan-rakannya di hadapan rumah, tiba-tiba datang sebuah kereta berwarna silver yang dinaiki oleh seorang lelaki dan seorang wanita, di mana lelaki tersebut telah menangkap dan memasukkan mangsa yang berusia 9 tahun itu ke dalam kereta dan melarikannya. Lelaki tersebut memakai surgical mask dan bertopi. Kakak mangsa serta pembantu rumah mereka tidak dapat mengecam lelaki tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah mangsa diculik oleh orang yang tidak dikenali, kakak mangsa terus menghubungi ibunya yang pada ketika itu berada di luar dan memaklumkan tentang kejadian yang berlaku. Ibu mangsa terus pulang ke rumah. Ketika berada di rumah, ibu mangsa telah menerima khidmat pesanan ringkas iaitu SMS dari nombor 01649290 yang menyatakan bahawa anaknya telah diculik dan meminta wang tebusan sebanyak RM400,000. Penculik tersebut turut memberitahu kepada ibu mangsa supaya tidak membuat laporan polis serta mengarahkan ibu mangsa menunggu panggilan telefon yang seterusnya. Tanpa membuang masa, ibu mangsa terus ke balai polis dan membuat laporan tentang kejadian yang berlaku. Pada keesokan harinya, ibu mangsa sekali lagi menerima SMS daripada nombor yang sama dan bertanyakan sama ada wang tebusan yang diminta telah disediakan. Pada ketika itu, ibu mangsa juga dapat bercakap dengan anaknya itu selama beberapa saat dan ibu mangsa cuba berunding dengan meminta wang tebusan agar dapat dikurangkan kerana beliau tidak mempunyai wang sebanyak yang diminta. Penculik kemudiannya mengurangkan tuntutan wang tebusan kepada RM300,000. Ibu mangsa kemudiannya menerima satu lagi SMS peringatan supaya menyediakan wang sebanyak RM300,000 itu. Di atas permintaan ibu mangsa, jumlah wang tebusan kemudiannya telah dikurangkan kepada RM200,000. Ibu mangsa diberi masa selama 2 hari untuk menyediakan wang tebusan tersebut atau penculik akan menghantar hadiah kepada ibu mangsa. Wang tebusan sebanyak RM200,000 telah disediakan oleh ibu mangsa, bapa mangsa dan adik kepada bapa mangsa. Chief Inspector Pang Meng Tak serta Sarjan So Bun Chai mengarahkan setiap nombor siri pada helaian wang tebusan sebanyak RM200,000 itu disenaraikan sebagai wang perangkap bagi tujuan untuk dijejaki kemudiannya. Bapa mangsa memasukkan wang RM200,000 itu ke dalam sebuah beg komputer jenama HP. Ibu mangsa kemudiannya menghantar SMS ke nombor 01649290 yang mengatakan bahawa wang sebanyak RM200,000 telah disediakan. Ibu mangsa kemudiannya menerima panggilan telefon dari nombor 01643408 di mana ibu mangsa dibenarkan bercakap dengan anaknya itu. Pada jam 9 malam, ibu mangsa menerima SMS dari nombor 01643408 yang meminta wang tebusan dihantar ke stesen minyak Caltex di Tesco berhampiran Jambatan Pulau Pinang. Setelah menerima arahan tersebut, ibu mangsa kemudiannya memandu keretanya menuju ke Caltex selepas Jambatan Pulau Pinang dan pada masa itu telah menerima arahan daripada penculik yang meminta ibu mangsa pergi ke tepi Tesco Tunku Kudin. Di Tesco Tunku Kudin, seperti yang diarahkan oleh penculik, ibu mangsa telah meletakkan beg berisi wang tebusan yang dibawanya di tepi jalan. Selepas itu, ibu mangsa telah meninggalkan tempat tersebut. Kira-kira jam 11.30 malam, ibu mangsa telah menerima SMS untuk mengambil anaknya di taman permainan kanak-kanak di tepi Tesco Seberang Jaya. Kira-kira hampir seminggu selepas kejadian, suspek pertama dan suspek kedua berjaya dijejaki pihak polis. Kedua-dua suspek kemudiannya telah ditangkap oleh ASP Naim di dalam sebuah bilik di Hotel First World, Genting Highlands. Antara barang-barang yang dirampas dari bilik hotel tersebut adalah sebahagian daripada wang tebusan yang nombor sirinya adalah sepadan dengan senarai wang perangkap.
Turut dirampas adalah dokumen-dokumen peribadi milik kedua suspek atas nama mereka seperti kad-kad bank, kunci kereta Toyota Answer bernombor pendaftaran PEP61... serangkai kunci serta lain-lain barang di dalam bilik yang sama. ASP Naim juga telah menjumpai geran kereta di atas nama suspek pertama di dalam kereta tersebut. Kedua-dua suspek kemudiannya telah dibawa ke Balai Polis Genting di mana ASP Naim telah membuat laporan polis, menyediakan borang bongkar dan mencatat nombor siri wang rampasan. Kedua-dua suspek kemudiannya terus dibawa ke Pulau Pinang dan ASP Naim telah menyerahkan kedua-dua suspek dan barang-barang rampasan tersebut kepada ASP Morgan. Soal siasat telah dibuat oleh ASP Morgan ke atas suspek pertama dan ASP Morgan berpuas hati dengan suspek pertama yang faham bahasa Melayu dan boleh menjawab soalan-soalan yang diajukan dalam bahasa Melayu. Suspek pertama yang bernama Lai Kan Ni iaitu seorang lelaki warga negara Malaysia berusia 32 tahun dan suspek kedua yang bernama Gao Bingju iaitu seorang wanita warga negara China berusia 22 tahun telah dituduh menculik seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di hadapan sebuah rumah di lorong Gemilang Ria 3, Taman Gemilang Ria, Bukit Tengah, Bukit Mertajam di dalam daerah Seberang Perai Tengah dalam negeri Pulau Pinang pada 19 Disember 2009 kira-kira jam 5.30 petang. Kedua-dua tertuduh telah didakwa atas kesalahan mencapai niat bersama untuk mendapatkan wang tebusan dengan cara menculik, melarikan dan menahan mangsa secara salah di bawah Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 dalam kurungan Semakan 1989 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan jika disabitkan kesalahan. Berdasarkan maklumat yang didedahkan oleh Lai Kan Ni iaitu tertuduh pertama, ASP Morgan telah dipandu arah oleh tertuduh pertama ke sebuah rumah teres 2 tingkat yang beralamat di lorong Seri Arawana 9, Taman Arawana, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Apakah maklumat yang didedahkan oleh tertuduh pertama? Apakah sebenarnya yang ada di rumah teres 2 tingkat tersebut? Setibanya di rumah teres 2 tingkat tersebut, ASP Morgan telah menyerahkan kunci yang dirampas oleh ASP Naim kepada tertuduh pertama dan tertuduh pertama sendiri telah membuka pintu rumah tersebut. Tertuduh pertama telah membawa ASP Morgan ke sebuah tandas di tingkat atas. Di dalam tandas tersebut terdapat sebuah tangga yang sudah tersedia di situ dan tertuduh pertama menunjukkan siling tandas tersebut dengan jari. ASP Morgan telah naik tangga tersebut dan membuka siling yang ditunjukkan oleh tertuduh pertama dan menjumpai 3 buah beg. Wang tunai sebanyak RM10,000 ditemui di dalam salah satu beg tersebut di mana nombor sirinya adalah sepadan dengan senarai wang perangkap. Selepas itu, ASP Jafri iaitu pegawai dari bahagian forensik Polis Diraja Malaysia PDRM dan ASP Morgan telah dipandu arah oleh tertuduh pertama ke sebuah bilik di tingkat bawah iaitu bilik di mana mangsa telah dikurung. ASP Jafri juga telah menemui beberapa helai rambut di atas tilam di dalam bilik tersebut. Hasil analisa DNA mengesahkan bahawa rambut tersebut sepadan dengan DNA tertuduh kedua. Manakala dari pemeriksaan kereta jenis Toyota Answer yang dirampas dari tertuduh pertama, ASP Jafri telah menemui beberapa helai rambut dari sehelai selimut di atas tempat duduk penumpang belakang. Hasil analisa DNA ke atas rambut itu mengesahkan bahawa rambut tersebut adalah sepadan dengan DNA tertuduh pertama. Beg yang dijumpai di siling rumah sewa tertuduh dapat dicamkan oleh ibu mangsa sebagai beg miliknya kerana beg itu sudah lama digunakan dan ada kesan liquid paper di dalam beg tersebut. Di akhir kes pendakwaan, hakim bicara memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh dan kedua-dua tertuduh kemudiannya dipanggil membela diri. Dalam pembelaan Lai Kan Ni iaitu tertuduh pertama, dia memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah.
Menurut tertuduh pertama, dia merupakan seorang duda dan mempunyai 2 orang anak berumur 10 tahun dan 8 tahun. Tertuduh pertama mengatakan bahawa pada 18 Disember 2009, sekitar jam 3 petang, dia pergi ke rumah sewanya di Taman Sri Arawana yang disewanya daripada Lim, iaitu tuan rumah. Tertuduh pertama pergi ke rumah sewanya itu untuk berjumpa dengan teman wanitanya iaitu Gao Bingju, iaitu tertuduh kedua. Di rumah sewanya itu, tertuduh pertama iaitu sebagai penyewa utama menyewakan pula kepada penyewa kedua iaitu subtenant. Tertuduh pertama ada berbual dengan 2 orang subtenant iaitu Liu Li dan Zhu Dongmei, di mana kedua mereka ini merupakan warga negara China. Menurut tertuduh pertama, pada hari yang sama, dia membawa tertuduh kedua ke rumah ibu saudaranya di Bukit Gambir, Pulau Pinang untuk menyambut hari jadi anaknya pada 20 Disember 2009. Dari 19 Disember 2009 hingga 21 Disember 2009, kedua-dua tertuduh berada di Pulau Pinang bersama-sama dengan kedua-dua anak tertuduh pertama. Turut hadir adalah kakak tertuduh pertama iaitu Han dan ibu saudara tertuduh pertama iaitu Li An. Selepas menyambut hari jadi anak sulungnya pada 21 Disember 2009, kira-kira jam 12 tengah hari sehingga 1 petang, bekas isteri tertuduh pertama datang ke rumah Li An untuk mengambil semula kedua-dua anaknya. Menurut tertuduh pertama, pada 22 Disember 2009 sekitar jam 4 petang, kedua-dua tertuduh bertolak ke Cameron Highlands dari rumah Li An dengan Toyota Answer bernombor pendaftaran PEP 61... dan bermalam di situ. Dan pada 23 Disember 2009, kedua-dua tertuduh pergi ke Genting Highlands dan bermalam pula di situ. Menurut tertuduh pertama, pada 25 Disember 2009, sekitar jam 3.30 pagi, dia telah diserbu polis di dalam bilik hotelnya. Selepas polis menjumpai kereta Toyota Answer kepunyaannya di tempat letak kereta di Hotel First World Genting Highlands, kedua-dua tertuduh dibawa pulang terus ke Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Setibanya di balai polis di Perda, Seberang Jaya, Pulau Pinang, pegawai penyiasat membawa kedua-dua tertuduh ke rumah sewa tertuduh di Taman Sri Arawana tersebut. Tertuduh pertama memberitahu kepada pegawai penyiasat bahawa dia menyewakan rumah sewa itu kepada orang lain, manakala dia duduk di rumah ibu saudaranya di Bukit Gambir, Pulau Pinang. Di hadapan rumah sewa tersebut, tertuduh pertama melihat pegawai penyiasat membuka pintu rumah dengan kunci, dan selepas pintu rumah dibuka, pegawai penyiasat dan 2 anggotanya membawa tertuduh pertama naik ke tingkat atas rumah. Tertuduh pertama melihat pegawai penyiasat mengambil tangga di dalam bilik air dan memanjat ke atas bumbung siling, membuka sekeping papan siling dan mengeluarkan 2 beg hitam. Pegawai penyiasat menunjukkan beg yang mengandungi ikatan wang kertas not RM50 berjumlah RM10,000 selepas dikira di hadapan tertuduh pertama. Dalam pembelaan Gao Bingju, iaitu tertuduh kedua, dia juga memberi keterangan secara bersumpah. Menurut tertuduh kedua, dia telah mengenali tertuduh pertama di bar lounge karaoke pada tahun 2008 semasa tertuduh kedua bekerja di bar tersebut. Tertuduh kedua mengatakan yang dia mula tinggal di rumah sewa tertuduh pertama di Taman Sri Arawana pada Jun 2009, dan pada Disember 2009, tertuduh kedua tinggal bersama dengan Liu Li dan Zhu Dongmei, iaitu 2 wanita yang berasal dari negara China. Menurut tertuduh kedua, pada 18 Disember 2009, tertuduh pertama telah membawanya ke rumah Li An, iaitu ibu saudara tertuduh pertama di Pulau Pinang, kerana tertuduh pertama hendak menyambut hari jadi anaknya pada 20 Disember 2009. Pada 22 Disember 2009, tertuduh pertama mengambil komisen sebanyak RM6,000 daripada Liu Li di Pacific Mall di Butterworth disebabkan tertuduh pertama telah mendapatkan kerja untuk Liu Li dan Zhu Dongmei. Selepas tertuduh pertama menerima komisen tersebut, kedua-dua tertuduh bertolak ke Genting Highlands dan tinggal di situ selama 2 malam. Pada 25 Disember 2009 pada waktu subuh, tertuduh pertama telah ditangkap polis. Keterangan Han, iaitu kakak tertuduh pertama, pada asasnya menyokong keterangan kedua-dua tertuduh bahawa pada 19 Disember 2009, kedua-dua anak tertuduh pertama ada di rumah Li An bersama dengan kedua-dua tertuduh.
Li An, iaitu ibu saudara tertuduh pertama, memberi keterangan bahawa pada 20 Disember 2009, tertuduh pertama dan 2 orang anaknya bersama dengan tertuduh kedua ada di rumahnya di Bukit Gambir, Pulau Pinang untuk membuat persiapan bagi menyambut hari jadi anak tertuduh pertama pada sekitar jam 11 pagi. Di akhir kes pembelaan, hakim bicara memutuskan bahawa pembelaan kedua-dua tertuduh adalah tidak munasabah. Kedua-dua tertuduh didapati bersalah dan disabitkan seperti pertuduhan. Kedua-dua tertuduh dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan tertuduh pertama dikenakan 15 kali sebatan. Kedua-dua tertuduh tidak berpuas hati dengan hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Kedua-dua tertuduh kemudian memfailkan rayuan dan kes dibawa ke peringkat Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah benar kedua-dua tertuduh adalah individu yang menculik mangsa? Dalam perbicaraan rayuan di Mahkamah Rayuan bagi tertuduh pertama, peguam bela berhujah bahawa tidak ada mana-mana saksi yang telah mengecamkan tertuduh pertama sebagai individu yang telah menculik mangsa. Mangsa hanya mengatakan bahawa yang menculiknya adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, di mana kedua-duanya berbangsa Cina. Walau bagaimanapun, mangsa tidak berpeluang untuk melihat wajah tertuduh pertama kerana sentiasa bertopeng. Mangsa hanya mengatakan bahawa penculik lelaki bercakap dalam logat Mandarin dialek tempatan. Polis patutnya melakukan kawat cam untuk mangsa mengecamkan suara penculik, tetapi ini semua tidak dilakukan. Malahan mangsa tidak dapat mengecamkan tertuduh pertama semasa perbicaraan. Menurut peguam bela, faktor-faktor ini gagal diambil kira oleh hakim bicara. Menurut panel Hakim Mahkamah Rayuan, berpandukan dari fakta kes adalah jelas bahawa kes pendakwaan bergantung kepada keterangan mengikut keadaan. Mahkamah Rayuan mendapati bahawa dapatan hakim bicara mengenai identiti tertuduh pertama juga disokong oleh keterangan keadaan, di mana nombor siri wang tebusan adalah sepadan dengan wang rampasan di dalam bilik hotel di Genting Highlands dan juga di rumah sewanya di Taman Seri Arawana. Menurut mangsa sebelum beliau dilepaskan, penculik lelaki yang sama memberitahu mangsa bahawa ibunya telah memberi wang tebusan dan setelah menerima wang tebusan itu, penculik mengatakan yang dia hendak keluar negara. Sejurus selepas wang tebusan dibayar dan mangsa dibebaskan, dalam masa beberapa jam sahaja, tertuduh pertama telah pergi ke sebuah syarikat agensi pelancongan dan telah membeli tiket penerbangan ke Macau untuk dirinya dan juga tertuduh kedua. Tertuduh pertama telah membayar kepada syarikat pelancongan tersebut dalam bentuk wang tunai dan pasport tertuduh pertama juga diserahkan sendiri kepada pekerja syarikat itu pada masa tempahan penerbangan dibuat. Jika dikaitkan dengan keterangan mangsa yang mendengar penculiknya menyatakan akan keluar negara setelah memperoleh wang tebusan, fakta ini adalah relevan di bawah Seksyen 6 Akta Keterangan. Mahkamah Rayuan bersetuju dengan hujahan timbalan pendakwa raya bahawa keterangan-keterangan ikut keadaan yang ada di dalam rayuan ini adalah kukuh untuk membuktikan penglibatan tertuduh pertama dalam perbuatan menculik mangsa. 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh pertama kerana tidak bermerit. Dalam perbicaraan rayuan di Mahkamah Rayuan bagi tertuduh kedua pula, peguam bela telah membangkitkan 4 isu. Bagi isu pertama, peguam bela mengatakan bahawa hakim bicara telah gagal memaklumkan tertuduh kedua akan haknya untuk mengemukakan pembelaan alibi di bawah Seksyen 402A-1 Kanun Acara Jenayah. Mahkamah Rayuan mendapati bahawa peguam bela tertuduh kedua telah merujuk kepada Seksyen 402A yang salah. Ini kerana peruntukan Seksyen 402A-1 yang dinyatakan adalah merujuk kepada pindaan AA 1378 yang berkuat kuasa pada 1 Jun 2012 melalui PU-B 189/2012. Memandangkan perbicaraan kes ini bermula pada 28 Mei 2012, peruntukan Seksyen 402A yang terpakai pada ketika itu ialah di bawah pindaan AA 324.
Di bawah Seksyen 402A, AA324 ini tidak ada keperluan untuk hakim bicara memberitahu tertuduh haknya untuk memfailkan notis alibi. Malah peruntukan di bawah Seksyen 402A yang baru, pada pendapat Mahkamah Rayuan, mahkamah hanya perlu memberitahu hak untuk memberikan notis alibi kepada tertuduh yang tidak diwakili peguam. Untuk kedua-dua tertuduh dalam rayuan ini yang mempunyai peguam, adalah tugas peguam memasukkan notis tersebut. Kerana fakta dan pembelaan alibi berada dalam pengetahuan peguam yang menerima arahan dari anak guamnya, dan tugas peguam menasihatkan anak guamnya untuk tindakan sewajarnya. Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa hakim bicara tidak tersalah arah dirinya di sini. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak isu ini kerana tidak bermerit. Bagi isu kedua, peguam bela berhujah bahawa hakim bicara telah terkilaf apabila menolak keterangan saksi-saksi pembelaan iaitu Han, iaitu kakak tertuduh pertama, dan Li An, iaitu ibu saudara tertuduh pertama, semata-mata atas kewujudan perhubungan kekeluargaan di antara mereka dengan tertuduh pertama. Mahkamah Rayuan mendapati bahawa peguam bela sendiri telah terkilaf apabila mengatakan hakim bicara telah menolak keterangan Han dan Li An kerana mereka bersaudara dengan tertuduh pertama dan mereka merupakan saksi berkepentingan. Peguam bela sebenarnya telah merujuk kepada hujahan timbalan pendakwa raya yang dirujuk oleh hakim bicara di muka surat 51 penghakimannya. Alasan sebenar mengapa hakim bicara menolak keterangan mereka ada dinyatakan di muka surat 54 dan 55 penghakimannya. Memandangkan tiada notis bertulis tersebut yang diberikan kepada pihak pendakwaan, maka berpandu kepada nas yang disebut, mahkamah ini membuat keputusan bahawa keterangan tertuduh pertama, tertuduh kedua, Han dan Li An tidak boleh diterima. Dengan penolakan keterangan mereka, ini bererti tiadalah keterangan mengenai apa yang tertuduh pertama dan tertuduh kedua lakukan pada tarikh yang material, melainkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh keterangan pendakwaan. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menyatakan bahawa dapatan hakim bicara ini adalah betul. Bagi isu ketiga, peguam bela mengatakan bahawa hakim bicara telah gagal mengaktifkan inferen di bawah Seksyen 114(G) Akta Keterangan terhadap pihak pendakwaan yang gagal memanggil 4 saksi material iaitu Liu Li dan Zhu Dongmei, iaitu kedua-duanya suspek dalam kes ini, serta Lan Nan dan Lin Tang, iaitu pemunyi berdaftar nombor telefon yang digunakan untuk membuat tuntutan wang tebusan. Mengenai isu ini, hakim bicara mengatakan di muka surat 41 penghakimannya bahawa isu penglibatan orang lain dari keterangan pegawai penyiasat dan saksi awam iaitu Ah Hong menunjukkan bahawa Ah Hong sendiri dan teman wanitanya warga China iaitu Zhu Dongmei serta 3 wanita lain yang juga datang dari negara China bernama Liu Li, Lan Nan dan Lin Tang masing-masing tidak terlibat bersangkutan dengan penculikan mangsa. Ah Hong menceritakan bahawa pada Disember 2009, Zhu Dongmei tidak tinggal di rumah sewa di Taman Seri Arowana tersebut dan dia tidak mempunyai kenderaan jenis Mitsubishi Pajero. Pegawai penyiasat juga turut mengatakan bahawa Ah Hong, Zhu Dongmei dan Liu Li tidak terlibat dalam penculikan mangsa dan keterangan dari mangsa dan juga ASP Naim mengesahkan hakikat ini. Sungguh pun telefon bimbit bernombor 016-49290... dan 016-43408... didaftarkan atas nama Lan Nan dan Lin Tang. Ia tidak semestinya digunakan oleh mereka berdua untuk membuat panggilan telefon kepada ibu mangsa semasa melakukan kesalahan ini, oleh sebab penggunaannya tentulah akan membuatkan pihak polis dapat mengesan mereka. Seseorang yang siuman tidak akan menggunakan nombor telefon sendiri bagi melakukan kesalahan atas sebab sudah tentulah ia akan membawa padah kepada diri sendiri. Mahkamah Rayuan mendapati bahawa peguam bela bagi kedua-dua tertuduh tidak pernah pada bila-bila masa mencadangkan kepada mana-mana saksi pendakwaan, terutamanya pegawai penyiasat, bahawa keempat-empat saksi ini terlibat dalam kejadian penculikan mangsa.
Oleh kerana kegagalan mengemukakan saksi-saksi ini tidak memudaratkan kes pendakwaan, Mahkamah Rayuan bersetuju bahawa andaian di bawah Seksyen 114(G) Akta Keterangan tidak terpakai. Bagi isu keempat, peguam bela berhujah bahawa walaupun tidak mempercayai pembelaan tertuduh, hakim bicara masih wajib menimbangkan sama ada pembelaan kedua-dua tertuduh telah berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah. Isu ini telah pun dibincangkan sebelum ini. Keterangan terhadap kedua-dua tertuduh amat ketara iaitu overwhelming. Pembelaan kedua-dua tertuduh telah gagal menimbulkan sebarang keraguan yang munasabah di atas kes pendakwaan. Mangsa telah dapat melihat muka tertuduh kedua dengan jelas ketika beliau dikurung dan dijaga oleh tertuduh kedua. Sementara keterangan keadaan terhadap tertuduh pertama begitu jelas dan meyakinkan. Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa isu ini juga tidak bermerit dan ditolak. Di akhir pembicaraan rayuan, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara berpendapat bahawa rayuan bagi kedua-dua tertuduh tidak mempunyai merit. Sabitan dan hukuman oleh hakim bicara adalah selamat dan dikekalkan. Ini bermaksud kedua-dua tertuduh kekal bersalah dan hukuman penjara seumur hidup serta tertuduh pertama dikenakan 15 kali sebatan juga dikekalkan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Laikani dan satu lagi lawan pendakwa raya 2016 MLJU 1658 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah P05264110 tahun 2012.